Hello guys, jumpa lagi kita di Ras dan Ras Cina. Okey, kuali kita dah panas. Kita masukkan kita punya minyak. Minyak jangan banyak. Kita masukkan kita punya serai 2 batang. Akar ketumbar 3 batang. Lepas tu kita masukkan kita punya bawang putih sebanyak 6 ulas dicincang kasar. Lepas tu halia 1 inci. Iris nipis-nipis macam ni. Kali ini kita masak daging goreng cili kering. Ataupun daging tumis cili kering. Ala Thai Daging tumis cili kering ala Thai. Ini dia kita punya cili kering yang dah dibersihkan. Ini sebanyak 20 batang ataupun 20 tangkai. Kita tumis sampai cili kering tu agak garing sikit. Baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Jadi kalau sahabat-sahabat semua dah bosan makan daging kari daging, masak kicap, so bolehlah cuba cara ini, insya-Allah. Kita punya cili kering dah garing, kita boleh masukkan daging. Daging ni sebanyak 1 kilo yang saya dah rebus lebih kurang dalam 30 minit. Kita perlahankan api dulu. Alamak, lupalah nak masukkan cili padi. Tak apalah. Cili padi 6 tangkai ya. Lepas tu kita masukkan daun limau purut 5 lembar. Ini dia gula yang Thailand punya tu. Saya pun tak tahu nama. 1 sudu makan. Ini. Kita masukkan sos tiram 1 sudu. 2 sudu. Kecap lemak manis 1 sudu. 2 sudu. Kecap masin 1 sudu. 2 sudu. Semua 2 sudu. Garam secukup rasa sebab dah ada kecap masin dan sos tiram. Ajinomoto pun sama. Mana yang makan ajinomoto ataupun MSG bolehlah masukkan. Yang tak makan boleh skip. Sebut sesedap migi 1 sudu kecil ataupun 1 sudu teh. Kemudian kecap ikan, sos ikan 1 sudu. 2 sudu. Dia punya aroma tu. Lepas tu kita masukkan air rebusan daging tadi. Jangan banyak sangat ya. Bagi warna tu cantik sikit, tak nampak pucat, kita masukkan kecap pekat ataupun kecap krema. Agak-agak sahaja.
Okey, kita tutup dulu. Stay tune. Okey, kita tengok. Jeng jeng jeng. Ho. So dia punya kuah dah susut. Jadi sebelum kita angkat, kita masukkan bawang besar sebanyak 4 biji. Lepas tu kacang panjang 6 batang. Kita punya daging cili kering dah siap, dah masak. Tapi sebelum itu kita tabur dulu dengan daun ketumbar. Lepas tu kita gaul dia. Oh, dia punya aroma tu memang satu taman boleh bau dia punya aroma. Okey, kita punya daging cili kering kita dah siap, kita boleh tutup api. Alhamdulillah. Okey sahabat-sahabat, kita punya daging tumis cili kering ala Thai dah siap. So macam inilah kejadian dia. Jadi sahabat-sahabat semua bolehlah cuba di rumah, insya-Allah tidak akan mengecewakan dan rasanya memang terbaik. Kalau ada anak-anak dekat rumah, ada budak-budak, kurangkan pedas. Sebab cili kering yang saya guna ni cili yang kerinting. Jadi cili kerinting tu memang pedas. Tambah pula dengan cili padi lagi pedas. So ini dia. So setakat sini saja untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di next video. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan share juga pada sahabat-sahabat di luar sana. Dan kalau ada saran dan teguran, sila tinggalkan komen anda dan komen yang baik-baik. InsyaAllah pokok sekayu daun selasi. Thank you, terima kasih. Pak Lebay naik basikal. Bye-bye. Assalamualaikum.